Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nila, wartawan TVPSS SMK Shah Bandaraya. Pada hari ini, kami akan membuat liputan khas sempena Majlis Graduasi SMK Shah Bandaraya 2025. Hari yang dinanti-nantikan ini bukan hanya majlis biasa, ia adalah simbol kejayaan, usaha dan ketabahan semua pelajar tingkatan 5 dalam menempuh pelbagai cabaran sepanjang tahun. Pada hari yang penuh bermakna ini, kita raikan bukan sahaja usaha mereka, tetapi juga perjalanan yang indah bersama rakan dan guru tercinta. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahan, senyuman dan detik bermakna bersama guru dan rakan-rakan tercinta. Kini saya bersama dengan Arisa dan Alia. Apakah perasaan anda untuk majlis graduasi hari ini? Excited, happy gila sebab ni first experience kita orang ada graduate dekat hotel. Before this, masa kita orang darjah 6, tentu kan negara dilanda COVID-19, so kita orang tak dapat pun nak ada graduate dekat hotel ke event dekat sekolah pun. So ni first time, so dia rasa nervous dia tapi happy. Bersama saya Ikwan daripada kelas 5U, juga Takif daripada kelas 5M. Baiklah Ikwan, bila dah tamat sekolah nanti, apa benda yang paling diridui? Benda yang paling saya rindu adalah circle kawan-kawan saya yang saya kenal waktu awal-awal form 4. Benda yang saya paling rindu sekali adalah benda tu sebab saya tak akan dapat benda ni dekat luar nanti. So apa yang saya boleh kata, all the best guys. Aku doakan korang berjaya dunia akhirat. Semoga kita semua sama-sama dapat straight A+. Just nak kata terima kasih untuk cikgu-cikgu yang dah ajar saya daripada saya form 1 sampai form 5. Jasa cikgu saya takkan lupa, and harap cikgu doakan saya untuk SPM tahun ni. Semoga saya dapat straight A. Terima kasih cikgu semua. Love you. Okay, kini saya bersama dengan Syafi dan Khairis. Okay, saya ada satu soalan untuk korang. Kalau ada peluang nak ucap sesuatu untuk guru-guru, apa yang nak dikatakan? Kalau saya ada peluang nak cakap sesuatu dekat cikgu, saya nak cakap yang saya betul-betul minta maaf atas apa yang saya lakukan dekat cikgu. Saya tahu saya banyak menyusahkan cikgu, dan saya nak cikgu tahu yang saya sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk cikgu-cikgu. Kalau saya pula, kalau diberi peluang, saya nak patah balik masa dan ubah balik apa benda yang kurang baik yang saya lakukan. Dan saya rasa saya nak patah balik juga masa, belajar betul-betul lah daripada form 1 masuk sekolah lagi. Dan saya nak jaga hati cikgu juga. Itu apa yang saya nak beri. Kini saya
saya bersama dengan Puan Yusnita. Cikgu, bagaimanakah persiapan untuk majlis graduasi ini? Okey. Alhamdulillah majlis graduasi ini telah dirancang sejak 2 bulan yang lalu dan mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada guru-guru dan juga murid-murid tingkatan 5 SMK Shah Bandaraya. Ya, jadi majlis semua berjalan lancar kerana kerjasama semua pihak. Kini saya bersama dengan Teacher Flori. Teacher, kalau boleh bagi satu pesanan untuk semua pelajar yang akan meninggalkan sekolah, apakah pesanan itu? Okay, pesanan saya untuk semua pelajar selepas meninggalkan sekolah, never give up, teruskan usaha anda dan semoga berjaya. Kini bersama saya Tuan Muhammad Arimi bin Muhammad Zain yang di-Pertua PIBG SMK Shah Bandaraya. Baiklah Tuan, apakah nasihat dan harapan Tuan kepada murid-murid yang bakal menduduki SPM pada tahun ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada anak-anak yang akan menduduki SPM tidak lama lagi, InsyaAllah teruskan momentum pembelajaran, teruskan belajar, jangan kendurkan usaha dan insyaAllah dudukilah peperiksaan ini dengan penuh keyakinan, penuh ilmu di dada dan insyaAllah kita doakan agar anda semua terus mencapai kejayaan. Dan insyaAllah setelah SPM nanti, SPM sudah berakhir, pastikan anda melakukan ataupun membuat perkara-perkara yang bermanfaat sementara menunggu result keputusan SPM yang insyaAllah akan cemerlang untuk Shah Bandaraya. Dan seterusnya kita doakan anda semua akan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan seterusnya akan menjadi pelajar terbaik dan berjaya mencapai apa yang diimpikan. Dan seterusnya setelah anda berjaya keluar sebagai seorang yang berkerjaya, ingat balik kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya, ingat balik kami di sini, hadirlah untuk memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada adik-adik yang juga akan mengikuti langkah-langkah abang-abangnya insyaAllah. So harapan kita semuanya akan berjalan lancar dan terus menjulang nama baik Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandaraya insyaAllah. Bersama saya kali ini ialah Bonda Liza, Pengetua SMK Shah Bandaraya. Baiklah Bonda, apakah harapan Bonda kepada calon-calon SPM pada tahun ini? Terima kasih Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentunya lah harapan Bonda sebagai pengetua sekolah SMK Shah Bandaraya meletakkan harapan yang sangat tinggi buat anak-anak SPM. Bonda sangat berharap mereka akan terus mengulang kaji pelajaran, tidak putus asa dengan apa yang mereka perolehi dalam peperiksaan percubaan yang baru ini dan perbaikilah markah mereka atau pencapaian mereka. Dan Bonda sentiasa mendoakan, begitu juga yang guru-guru lain yang mendoakan anak-anak pemata SPM ini akan terus dikurniakan kesihatan yang baik, dapat mengulang kaji pelajaran sepenuhnya dan seterusnya dapat melangkah ke Dewan Peperiksaan nanti dengan penuh bergaya, menjawab dengan sehabis baik mungkin dan akhirnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Bonda doakan anak-anak ini diberkati dunia dan akhirat dan berjaya dalam kehidupan mereka pada masa akan datang. Kita Shah Bandaraya hebat bersama. Bonda sayang. Ini bersama saya Tuan Muhammad Syahrul bin Adnan, Setiausaha Ahli Dewan Negeri N46 Dun Pang. Baiklah Tuan,
Apakah nasihat Tuan kepada murid-murid SMK Shah Bandaraya yang bakal menduduki SPM pada tahun ini? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada adik Najwa, sebagai wartawan hari ini. Baiklah, nasihat saya kepada adik-adik graduan yang bakal menduduki SPM pada tahun ini, gunakanlah masa dan kesempatan yang ada ni untuk belajar dan terus belajar. Jangan pernah jemu dan jangan pernah berputus asa. Kerana SPM ni adalah bukan satu permulaan dalam kehidupan kita. Selepas SPM kita akan pergi melangkah lebih jauh daripada diploma, ijazah sarjana muda, degree maupun doktor falsafah. Jadi gunakanlah masa yang ada ni untuk belajar sebaik-baiknya dan kita pun tak lama dah, lebih kurang dalam sebulan 2 saja nak SPM. Jadi fokus. Yang paling penting jangan lupa usaha, doa dan tawakal. Itu yang paling penting. Dan satu lagi saya nak nasihatkan kepada adik-adik saudara masih ada di SMK Shah Bandaraya ni, ciptalah memori sebanyak mungkin. Kerana selepas 10 tahun, 20 tahun kita tak tahu lagi kita akan berada di mana. Kemungkinan mungkin akan ada bekas-bekas pelajar Shah Bandaraya akan datang semula ke sekolah untuk berbakti semula pada sekolah. Jadi ciptalah kenangan sebaik mungkin dan itulah kenangan yang kita akan pegang sepanjang hayat kita. Majlis hari ini penuh dengan kegembiraan, kenangan dan semangat untuk melangkah ke masa depan. Tahniah kepada semua graduan 2025 dan terima kasih kepada guru serta warga sekolah dalam menjayakan program ini. Saya Najwa, wartawan TVSB melaporkan untuk unit media SMK Shah Bandaraya, media kreatif inspirasi progresif.